waktu bersejarah, hari yang bermakna untuk kita semua. 31/8/1957 bersatu tidak mengira apa bangsa. Utara hingga selatan, negara kita mendapat di meja pendaftaran. Pelajaran kepada guru-guru pengiring kepada sekolah-sekolah yang mengambil bahagian. Yang masih belum membuat pendaftaran boleh berbuat demikian di meja pendaftaran yang berada di bawah galian itu. Terima kasih. Aku akan setia demi negara tercinta di Malaysia. Semangat jiwa merdeka, satu harmoni tak kira apa bangsa. Berganding bahu semua, ayolah kita semarakkan merdeka. Jalur gemilang semangat jiwa merdeka, semua terpahat di tubuh negara. Jangan mudah lupa semua jasa nenek moyang kita. Kita kan anak Malaysia. Hari bersejarah telah pun tiba, hari tunggu mengangkat sumpah. Laungan kebebasan di tanah airku Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Tetap tak akan mengalah, walaupun banyak darah titis ke tanah. Tetap ku akan setia demi negara tercintaku Malaysia. Semangat jiwa merdeka, satu harmoni tak kira apa bangsa. Berganding bahu semua, ayolah kita semarakkan merdeka. Ayolah kita semarakkan merdeka. Ayolah kita semarakkan merdeka. Kami merapatkan sendiri kesyukuran kehadiratmu. Kerana dengan limpah rahmat dan izinmu dapat kami berhimpun pada hari ini dalam program Dayuhan Jiwa Merdeka peringkat daerah Riau. Mula pukul 9 lebih, InsyaAllah tahun ini lebih kurang kita akan bermula macam ni juga. Nah, pertamanya saya nak melakukan jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Farid bin Muhammad Khair selaku penaja utama program kita pada pagi ini, iaitu program kita, program Dayuhan Jiwa Merdeka peringkat daerah Riau. Anak Malaysia, saya anak Malaysia. Yang kecil, okey, yang kecil. Burung pusat. Nampak tak? Inilah kita nak perkenalan tabah rakan baru kita ya. SK Seri Jerai, paling jauh tu, jauh tu. Nampak tak yang angkat tangan tu? Okey. SK Pematang Buluh. Kalau daerah yang paling hujung ni yang baju pink ni. SK Haji Kasim Jasin. Okey. SK Dulang. SK Dulang tu yang merah, baju merah belakang tu. Dan SK Padang Luman. Warga SK Sepuluh Daka, tepuk tangan kepada mereka, kita raih mereka. Syabas dan tahniah. Hari ini beberapa sekolah yang
negeri kita. Walaupun cantik negeri orang, Tentunya Malaysia cantik lagi. Melayu Cina di bawah kibaran satu bendera. Saya anak Malaysia, 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 saya anak Malaysia. Inilah bangsa kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti.
yang bertua, Taman Cinta Merdeka. Kasih di hatiku ini untukmu, tanah pertiwi. Dari utara selatan juga timur ke barat, turut gagah sama Sarawak, sehati sejiwa. Ku dengar janjimu, Bayu Kinabalu, ku dengar sumpahmu, Rejang yang membiru, bersatu denganku, tegak titi wangsa Malaysia
bertegur sapa, bertegur sapa. Bagaimana harus aku buktikan begini. Silaturahim suruhan Tuhan, sampai bila begini. Jika kita hidup di perbatasan, penurun tidak kenal kasihan. Sampai bila begini. Ada 8 akan masuk sekali. Saya dengan isteri saya sekali join program ni. Cuma saya tak sempat nak gayung sekali. Sangat-sangat sibuk sikit. Duduk dalam lori pun banyak urusan yang kita nak kena proses lah. Yang boleh cikgu-cikgu daripada pihak kontrak ni, kalau cikgu nak buat program apa-apa, janganlah lupa kami sama. Lagi mana anak-anak saya gaji di sini, lagi tu saya bantu tengok sama-sama, insya-Allah. So dengan ini saya resmikan majlis penutupan untuk program kayuhan jiwa Merdeka 2025.
Okey. Bertenang semua. Mendung ungu dia kesal